Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, disebabkan telah lama, boleh katakan bertahun dah saya dah stop channel ni. Tiada sebarang berita yang saya update ataupun tiada sebarang posting lah, boleh kata sunyi sepi lah channel ni. So kita ingat nak start balik dengan baca berita-berita viral, berita-berita terkini di channel ni. Okey. InsyaAllah kita akan cuba hidupkan semula channel ni. Alright. Untuk berita hari ini adalah yang terkini, Houthi bantu Iran perangi Israel dan Amerika Syarikat. Okey, dia bakal tutup Selat Bab al-Mandeb. Okey, Selat Hormuz dah tutup. Okey, antara kesan-kesannya kita boleh tengok lah, Thailand, dia punya kapal kena bom. Lepas tu kita tengok dia punya negara pun dah lengang. Minyak kena beratur panjang. Ada dia punya limit sangat-sangat minyak untuk diisi setiap hari tu. Dan kesan negara jiran kita Filipina memang pergi berjalan saja, berjalan kaki saja ke tempat-tempat kerja. Okey, kesan lain of course lah, negara kita lambat sikit. Tapi kena bersedia dari segi mental, dari segi kewangan, semua kena berjimat. Sebab dijangkakan tempias akan kena itulah. Sebab 2 selat utama akan ditutup. Bukan akan ditutup, satu memang dah tutup. Hanya dia bagi kan, hanya tertentu saja, tapi tetap kena bayar harga tertentu untuk melepasi selat tu. Selat yang ni pula. Okey. Kita baca. Apa jadi jika Selat Bab al-Mandeb ni ditutup? Okey. Selat Bab al-Mandeb ni terletak di antara Yaman dan Djibouti. So, kita tengok map dia sikit. Ni di Djibouti dan Yaman. Ini selat ni Selat Bab al-Mandeb. So dia nak tutup kat sini. Selat ni Lautan Merah kan, dia laluan utama untuk keterusan Suez. Okey. Menghubungkan Laut Merah ke Teluk Aden sekaligus menjadi laluan utama keterusan Suez. Okey, setiap hari sekitar 8 hingga 9 juta tong minyak melalui selat ini. Lebih 24,000 kapal setahun membawa kira-kira 160 juta tan kargo global. Nilai perdagangan mencecah hampir 1 trilion AS dollar setahun. So, impak jika selat ni ditutup, kapal terpaksa mengelilingi Afrika menyebabkan kos logistik meningkat, rantaian bekalan global terganggu dan kesalahan harga minyak melonjak naik, inflasi meningkat dan ekonomi global akan tertekan, termasuklah Malaysia. Adakah anda sudah bersedia? Sebab tu sekarang kita kena berjimat-jimat. Ada ramai kata kena start tanam pokok sendiri. Pokok apa ni? Macam zaman dulu-dulu kan, ada zaman Pak Lah kan, kita tanam ubi lah, tanam apa, ada yang kata tanam kangkung. Kan? Ini sekarang kita gelak lah, tapi bila mana berlakunya penutupan 2 selat utama ni dan secara globalnya impak ekonomi terjejas, kita akan terjejas sama. Mungkin lebih teruk daripada musim PKP. Okay, musim PKP dari segi sumber tu ada, sumber makanan, minyak, semua tu ada. Sekarang ni masalah sumber tu pun akan terjejas. Okey. Sebab apa? Sebab tak ada pergerakan yang boleh berlaku tu. Okey, sebab kita apa-apa pun perlukan minyak kapal laut, kapal terbang. Bila harga naik terlampau tinggi, kos semua akan efek dengan sangat drastik lah. Okey. Dan bila kita tengok sekarang kan apa yang berlaku yang terkini dekat Filipina, kebanyakan lebih berada di rumah daripada keluar. Dan tak ada dah pengangkutan dah stop. Kalau macam kita, sekarang kita masih belum gerak, kita masih nampak jam sana sini. Tapi kalau benda ni berlaku berterusan ni, kita akan efek sama. Mungkin akan jadi lebih teruk daripada PKP. Kita tak boleh nak cross antara satu tempat ke satu tempat naik kenderaan dah. Sebab masalah minyak terlampau tinggi dan orang akan stay di rumah. Okey. Dari segi bekalan makanan semua tu, semua akan impact. Sebelum ni kita dengar lah kan, orang-orang kata peperangan, kita kena sediakan bekalan makanan untuk beberapa bulan.
ada yang kata makan apa biskut yang tahan berapa tahun tu kena simpan. Ini benda bukan joke lagi lah. Okay? Kalau ada pun kata keuangan buat masa ni yang masih stabil, cuba buat persediaan. Okay? Cuba persediaan dari segi kecemasan. Okay? Beg kecemasan, bekalan makanan ETC. Okay, ETC lah dan seterusnya. Okey, saya rasa untuk hari ni berita itu saja sebab saya pun belum lagi kata dia baru nak warming up untuk hidupkan semula channel ni. Nanti saya akan cuba update dari masa ke semasa tentang isu-isu terkini dan semasa dan berita-berita viral. Untuk kali ini sampai itu saja. Terima kasih kerana masih setia berada di channel saya. Dan bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.